keluarga kita makin besar, anak-anak semakin besar, kos hidup secara tak langsung akan meningkat juga, sama-sama meningkat dengan gaji kita. Dan pada waktu itu barulah kita rasa betul-betul gaji tak pernah cukup. Gaji kecil ataupun gaji besar sentiasa tak pernah cukup. Duit simpanan sentiasa habis. Simpan awal bulan, hujung bulan korek balik. Pendek kata, simpanan makin lama makin sedikit, hutang makin lama makin bertambah apabila kita tak belajar urus kewangan dengan baik. Jadi kalau dari awal kita dah disiplin menabung, hidup kita sebenarnya lebih tenang, tak perlu tunggu gaji naik, tak perlu risau bila ada kecemasan, sebab tabungan itulah sebenarnya benteng kewangan kita. Dan siapa-siapa ada masalah macam ni, anda kena belajar menabung dalam bentuk emas, sebab sebenarnya tanpa sedar kita tak berjaya menabung disebabkan oleh duit sentiasa boros berbelanja. Teruskan follow saya.